Beberapa tahun kebelakangan ini, kita menyaksikan satu demi satu kes yang mengejutkan masyarakat melibatkan dana kebajikan, sumbangan awam dan nama agama. Angkanya bukan kecil dan reaksinya pula bukan biasa-biasa. Di dalam struktur sosial kita, agama menjadi asas kepada pembentukan identiti, budaya dan sistem kebajikan masyarakat. Amalan seperti derma, zakat, wakaf dan infak pula telah lama dianggap sebagai tanggungjawab ekonomi umat Islam dalam memastikan kekayaan dapat diagihkan dengan lebih adil. Tetapi ini sebenarnya ia membuka kepada ruang kepada satu trend yang semakin menimbulkan kebimbangan, iaitu kewujudan segelintir pihak yang mengambil kesempatan atas nama agama. Isu ini bukan serangan terhadap agama, tetapi menunjukkan bagaimana agama sebenarnya boleh dimanipulasi oleh manusia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana keadaan ini berlaku dan kenapa ia semakin menjadi perhatian. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Fenomena pihak yang mengambil kesempatan atas nama agama di Malaysia sering muncul dalam bentuk kutipan derma yang tidak disertai dengan ketelusan yang jelas. Berdasarkan pelbagai laporan media sebelum ini, terdapat organisasi atau individu yang mengutip dana awam atas nama kebajikan, sama ada untuk bantuan kemanusiaan luar negara, mangsa bencana, anak yatim atau projek agama. Ramai yang berjaya mengumpulkan dana sehingga mencecah jutaan ringgit. Namun begitu, ada yang gagal menyediakan laporan kewangan atau audit yang jelas kepada para penyumbang. Dalam beberapa kes, dana tersebut didakwa disalurkan ke akaun peribadi atau dipindahkan ke syarikat yang mempunyai kaitan rapat dengan pihak pengurusan sendiri. Walaupun tidak semua kes membawa kepada sabitan mahkamah, corak yang berulang ini memberi gambaran tentang satu struktur yang wajar diberi perhatian yang serius. Jika keadaan seperti ini berterusan, ia boleh menjejaskan keseluruhan sistem amalan kebajikan dan tanggungjawab ini, terutama apabila masyarakat mula hilang kepercayaan terhadapnya. Antara cara yang sering digunakan ialah memainkan sentimen krisis seperti konflik di Palestin atau Syria. Imej penderitaan sering dipaparkan untuk membangkitkan rasa simpati dengan segera. Kempen pula dijalankan dengan secara agresif di media sosial atau melalui iklan yang syarat dengan rayuan emosi dan unsur keagamaan. Namun begitu, pelaporan kewangan yang terbuka dan boleh disemak oleh orang ramai seringkali tidak disediakan. Dalam situasi seperti ini, agama dan empati masyarakat seolah-olah dijadikan alat untuk mempercepatkan kutipan dana, manakala soal accountability diketepikan. Dari sudut undang-undang, Malaysia sebenarnya mempunyai kerangka perundangan yang jelas untuk menangani isu penyelewengan dana dan salah guna kuasa dalam organisasi berasaskan agama atau kebajikan. Selain itu, siasatan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa boleh dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sekiranya terdapat elemen jenayah kewangan atau penyalahgunaan kedudukan. Namun begitu, undang-undang pada asasnya bersifat kepada reaktif. Ia biasanya hanya bertindak selepas aduan dibuat atau apabila sesuatu kesalahan mula disyaki berlaku. Baru-baru ini, pada 5 Februari 2026, SPRM Kedah menahan reman 2 individu termasuk seorang pendakwah bebas. Beliau disyaki menyalahgunakan jawatannya sebagai pengarah urusan sebuah syarikat dengan bersubahat bersama seorang lagi suspek untuk meluluskan bayaran kira-kira RM600,000. Bayaran itu didakwa sebagai balasan bagi urusan pengumpulan dana tanpa kelulusan rakan kongsi lain sekitar September 2018. Mereka juga disyaki menyeleweng dana kira-kira RM1.3 juta yang dimasukkan ke dalam akaun persendirian selain meluluskan pembayaran bagi pembelian rumah bernilai sekitar RM500,000. Penting untuk ditegaskan bahawa ini adalah siasatan, bukannya sabitan. Proses undang-undang masih berjalan dan semua pihak berhak melalui proses keadilan yang sewajarnya. Namun dari sudut sosial, kes seperti ini memberi kesan yang besar kerana ia melibatkan individu yang mempunyai otoriti moral dan dihormati masyarakat. Apabila golongan agamawan disiasat atas dakwaan salah guna kuasa, kesannya bukan sahaja kepada individu tersebut tetapi turut memberi tempias kepada institusi dakwah secara keseluruhan. Dalam komuniti pula, keadaan ini boleh mencetuskan perpecahan. Ada yang terus mempertahankan kerana percaya kepada sumbangan dan jasa yang pernah diberikan. Ada juga yang merasakan tuduhan tersebut sesuatu yang serius dan perlu diambil berat. Apa yang paling penting, jika benar terdapat salah laku dan pelanggaran undang-undang, ia perlu ditangani melalui proses siasatan, pengumpulan bukti dan pendakwaan di mahkamah supaya keadilan dapat ditegakkan.
Sebelum itu pada November 2023, Malaysia dikejutkan dengan laporan siasatan terhadap pengurusan tertinggi NGO terkenal. Menurut laporan media, lebih 70 juta ringgit didakwa dipindahkan ke akaun syarikat lain selain terdapat pembelian hartanah, emas dan kenderaan mewah yang menimbulkan persoalan. Kes ini disiasat oleh SPRM dan ia memberi impak besar kerana organisasi besar ini mengutip dana atas nama Solidariti terhadap rakyat Palestin. Apabila organisasi yang membawa nama perjuangan kemanusiaan disiasat atas dakwaan penyelewengan, kesannya sangat besar. Ini kerana solidariti rakyat Malaysia terhadap Palestin sememangnya sangat kuat sejak dahulu. Namun apabila timbul dakwaan penyelewengan dengan angka yang besar, ia boleh menghakis kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan ekosistem NGO yang membantu Palestin. Selain isu kutipan dana kemanusiaan, terdapat juga kes yang melibatkan skim pelaburan berlabel patuh syariah. Pada 23 Februari 2026, seorang tokoh kewangan Islam didakwa di mahkamah atas pertuduhan menjalankan urus niaga sekuriti tanpa lesen yang sah berdasarkan laporan media tempatan. Dalam konteks Undang-Undang Pasaran Modal, menjalankan aktiviti pelaburan atau menawarkan produk sekuriti tanpa lesen adalah satu kesalahan serius kerana ia melibatkan perlindungan pelabur dan integriti sistem kewangan negara. Namun, dalam kes ini, pertuduhan belum bermakna sabitan kerana ia masih dalam proses mahkamah dan tertakluk kepada keputusan hakim. Apa yang turut menarik perhatian ialah individu yang terlibat ialah seseorang yang mempunyai rekod dan latar belakang yang sangat baik serta dihormati dalam bidangnya. Menurut SPRM, dana pelaburan berjumlah kira-kira 300 juta ringgit yang sepatutnya dipulangkan 2 tahun lalu didakwa telah diseleweng tanpa pengetahuan pelabur. Sementara itu, dunia hari ini juga turut menyaksikan kemunculan fenomena ustaz selebriti dalam ekosistem dakwah digital dan media sosial. Walaupun tidak semua mengambil kesempatan, tetapi masih ada yang menggunakan agama untuk kepentingan peribadi. Apa yang merisaukan ialah apabila kandungan dakwah mula disesuaikan mengikut selera pasaran, disensasikan, dipermudahkan demi menjadi tular sehingga penyampaian agama semakin menyerupai produk hiburan. Dalam media sosial, ada agamawan yang berdakwah sambil berperanan sebagai pencipta kandungan. Jumlah pengikutnya pula membawa nilai komersial. Ini bermakna apabila penonton semakin ramai, tontonan dan interaksi juga akan meningkat. Keadaan ini membuka peluang untuk menerima iklan, penajaan, kelas berbayar atau kerjasama dengan jenama. Mencari rezeki yang halal tidak salah, tetapi persoalan timbul apabila agama dijadikan alat pemasaran. Imej warak, sederhana dan zuhud sebenarnya mampu membina kepercayaan yang kuat. Namun kepercayaan itu boleh bertukar menjadi sumber keuntungan apabila digunakan untuk tujuan komersial. Apabila dakwah mula bergerak mengikut logik algoritma dan pasaran, pendakwah boleh dilihat sebagai satu jenama dan agama pula seolah-olah dipersembahkan seperti produk. Walau apa pun, kita tidak boleh menghukum sesiapa pun tanpa bukti dan tanpa keputusan yang ditetapkan oleh mahkamah. Kes-kes yang dipaparkan ini bukan untuk menuduh atau menimbulkan fitnah, tetapi sebagai peringatan supaya kita lebih berhati-hati. Fenomena yang sering dikaitkan dengan istilah penunggang agama menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat melihat dan menilai Islam itu sendiri. Apabila isu seperti ini berulang, ia berisiko menjejaskan persepsi awam serta memberi kesan kepada imej dan maruah agama di mata masyarakat. Walau apapun, umat Islam tetap digalakkan untuk membantu dan memberi sumbangan, namun lakukanlah dengan lebih bijak, berhemah dan penuh tanggungjawab.